Bila musibah datang, barulah kita sedar nilai dan erti sebuah simpanan. Kisah rumah-rumah yang musnah di Putrahad menjadi peringatan bahawa aset sahaja belum tentu mencukupi. Semasa peristiwa ini berlaku, kita diperlihatkan bahawa semasa kejadian, satu-satunya harta yang terselamat pada ketika itu adalah emas. Rumah boleh rosak, rumah boleh terbakar, dan rumah juga boleh musnah dalam sekelip mata sahaja. Namun, jika masih ada simpanan emas, kita masih ada nilai yang boleh bantu kita untuk bangkit semula. Jangan tunggu musibah mengajar kita. Milikilah juga simpanan yang mudah untuk disimpan, mudah untuk dicairkan, dan terbukti mengekalkan nilainya dalam jangka panjang. Mulakan simpanan emas hari ini walaupun sikit-sikit, kerana emas bukan sekadar pelaburan tetapi persediaan menghadapi ketidaktentuan hidup.